Ya, 100 parking aku. Tengok jadi apa. Apa duduk kat Mutiara Perdana ni, apa kena parking. Apa duduk kat Mutiara ni. Ni Mutiara Perdana ni makan duit haram ni. Duduk kat sini. Beberapa rakaman video yang tular di media sosial sejak beberapa hari yang lalu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk flat Mutiara Perdana 2, Georgetown, Pulau Pinang apabila didakwa wujud isu salah laku kuasa serta masalah pengurusan parkir yang berlarutan di kawasan perumahan berkenaan. Menerusi perkongsian seorang pengguna laman sosial, individu berkenaan mendakwa telah 2 kali menjadi mangsa kejadian melibatkan kutipan wang secara tidak jelas dipercayai dilakukan oleh pihak tertentu di kawasan flat tersebut. Pengadu mendakwa wang diminta tanpa penjelasan terperinci sekaligus menimbulkan persoalan mengenai ketelusan dan prosedur sebenar kutipan berkenaan. Dalam satu lagi klip video berasingan, pengadu turut mempersoalkan isu cop parkir kenderaan yang didakwa dilakukan sesuka hati sehingga menyukarkan penduduk untuk meletakkan kenderaan. Keadaan itu dikatakan berlarutan tanpa penyelesaian yang jelas, malah pengadu mendakwa terdapat pihak yang seolah-olah bertindak sebagai penjaga parkir tanpa kuasa yang sah. Situasi tersebut menyebabkan penduduk meluahkan rasa tidak puas hati dan meminta pihak berwajib tampil memberikan penjelasan termasuk saluran rasmi untuk membuat aduan berkaitan isu pengurusan, parkir serta sebarang bentuk kutipan wang di kawasan perumahan berkenaan. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak pengurusan flat atau pihak berkuasa tempatan berhubung dakwaan yang tular. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang bayaran tanpa resit atau pengesahan rasmi serta menyalurkan aduan melalui saluran yang sah bagi mengelakkan sebarang penipuan atau salah guna kuasa. Aku minta hampa tolong viral lah. Tolong viralkan benda ni lah. Alert kan sebab ni. Duduk parking kat sini, duduk kat Mutiara Perdana ni kan. Tengok jadi apa. Tuan-tuan nak orang lain jadi mangsa. Ni makan duit buta memang. Hampa jangan duduk kat sini tau. Dia sumpah kalau hampa duduk kat sini memang kena masalah dengan hampa. Sini makan duit banyak tau. Macam kau makan duit haram kat tepi tau. Orang lain ni nak tengok. Orang lain yang tolak kereta hampa kena claim tiba-tiba. Putar hari bayar 100. Hari-hari weh. Minggu ni 2 kali aku kena bayar. Banyak duduk kat sini lah. Kalau hampa duduk kat sini kan, kena. Tahu. Kat sini lagi satu kereta. Banyak pecah tau. Yang ni pun, kereta aku yang ni kat belakang ni pun. Orang duduk kat sini tu. Dia buat kerja. Tahu. Bila dah tanya CCTV tu. Tahu. Kau nak kata macam. Dia tanya CCTV rosak. Semua duit mereka masuk duit kat mereka sendiri lah. Tolonglah weh. Apa jangan duduk kat sini. Tolong share. Jangan bagi orang lain jadi mangsa. Ni duit management dah ambil. Aku bayar 100 parking aku. Tengok jadi apa. Apa duduk kat Mutiara Perdana ni. Apa kena parking. Apa duduk kat Mutiara ni. Ni Mutiara Perdana ni makan duit haram ni. Apa duduk kat sini. Parking macam mana kereta hampa. Duduk sikit lah. Orang tolak kereta hampa. Kena gari lah. Betul lah. Apa tengok kat sini. Ni nak beritahu kat apa ni. Tempat kat sini nak beritahu kat apa. Mutiara Perdana flat ni. Apa jangan duduk lah. Aku cakap kat apa. Untuk yang mana nak sewa-sewa semua tak payah duduk flat ni. Apa duduk apa nak apa kena. Beribu apa habis duit ni apa. Sekejap lagi aku tunjuk apa punya kereta aku macam mana. Apa jangan duduk lah flat ni. Betul aku cakap. Apa duduk flat ni. Dah lah banyak dada kat sini. Apa duduk kat sini. Ya, hampa tengok hampa tengok. Kereta kosong ni. Orang lain yang tolak pergi belakang kereta aku. Orang lain yang tolak kereta aku. Dia pakai lain mata aku. Dia nak keluar parking tak boleh. Dia tolak belakang. Pakai lain kereta aku. Logik tak logik? Sedangkan kereta aku ni tak kunci tau. Tahu? Tak tarik handbrake pun. Handbrake tarik handbrake. Tak ada apa. Orang lain yang tolak belakang. Pergi belakang. Orang lain pula kena kereta aku. Abang rasa macam mana weh? Abang jangan duduk kat sini aku tahu. Abang jangan duduk kat sini.
Mana apa duduk kat sini. Parking macam haram jadah. Nak apa buta macam kena. Tu je cakap. Apa jangan nak masuk duduk kat sini lah. Duduk flat ni. Apa dak sewa benar-benar dengan duduk kat flat ni. Flat haram jadah kan flat ni ya. Apa yang duduk lah flat ni. Menyesal duduk sini tau. Duit RM1,000 habis. Gara-gara banyak duit parking tau. Okay, ni aku nak beritahu kat hampa ni kan. Ni kat luar ni. Ni yang cok-cok parking ni. Tahu? Ni kat belah luar ni. Aku tak tahu nak bagi tahu kat siapa sebenarnya tahu. Tunggu sat. Ni, aku balik niaga ni. Tengok parking kat dalam. Mutiara Perdana 2. Ni, banyak kosong ni. Tapi semua parking macam ni. Kan? Yang ada dalam tak mau masuk. Kan? Apa tengok sendiri lah. Tengok sendiri. Ni pada kosong. Nampak ni. Ni, lagi satu ni. Nampak ni. Kosong ni. Tapi semua parking macam ni. Tak bagi ruang terus masuk. Tak bagi ruang masuk. Aku nak parking kat mana? Semua ni penuh ni. Ada yang dalam kosong tak mau bagi aku parking. Orang nak balik niaga. Pukul 2 pagi. 1 pagi. Parking tak ada. Yang cok parking. Pakai motor cok parking. Ini kat sini. Nampak? Siapa? Bila aku parking kot suka kat tepi tu. Apa pergi tolak pergi belakang. Apa krem kereta aku. Habis yang tengok. Kat sini. Buta-buta bayar tau. Buta-buta bayar. Cok parking tau. Sekejap aku tunjuk lagi. Tengok sini. Ni. Masuk. Kereta nak masuk. Tengok. Mereka buat. Ada yang tak handbrake pula. Nak masuk ke mana? Kat sini. Tak krem pun. Tak kena gari pun. Ni. Tanda gari duduk ada kat sini. Ni. Ni. Ada gari. Tak kena gari pun. Orang bertolak-tolak. Habis main kereta aku. Apa gari. Betul ya. Tengok. Parking. Macam mana nak masuk parking? Macam mana nak masuk parking? Bagi tahu Abang Mai. Ni suatu malam security tak ada, pom tak ada. Tiba-tiba main krem. Aku balik berniaga ni nak parking kat mana aku tak tahu. Tolong aja jelaskan. Aku nak tanya siapa yang berkuasa kat luar ni? Ni Perdana 2 ni, belakang ni kawasan sini. Yang ada cok-cok parking ni. Okay, kawasan kat luar ni yang cok parking. Yang pakai motor cok parking. Siapa yang berkuasa? Tolong bagi tahu aku. Tolong share Sat. Bagi tahu. Dan aku nak buat aduan.